Dengan kalbu tenang kami mengorak langkah. Tahun yang pertama adalah tahun yang amat penting kerana dia meletakkan batu asas. Tahun yang kedua pula tahun yang amat penting untuk melonjakkan Ikram Miswak kepada satu tahap yang lebih selesa untuk terus cemerlang di tahun-tahun yang akan datang. Jadi insyaAllah pengalaman yang diterima telah dilalui setahun yang lepas mudah-mudahan akan dijadikan panduan kepada mereka yang akan menerajui Ikram Miswak untuk peringkat yang akan datang dan seterusnya sama-sama kita menjayakannya. Contoh dari Rasulmu, kasihnya mengisi kalbu dalam perjalanan ini. Kita berharap agar semua akan lahir usaha-usaha Ikram Miswak ini sebagai satu generasi baru, generasi Rabbani, generasi kemenangan untuk Islam pada masa hadapan yang memacu umat ke arah kemenangan pada masa hadapan. Sebagai satu golongan sebagainya sebagai saf-saf kepimpinan, pelapis, pakar-pakar, pemikir-pemikir, tokoh-tokoh masyarakat dan negara. Bagi anugerah cawangan Ikram Miswak contoh, ianya adalah cawangan yang pertama tertubuh di dunia yang telah dirasmikan sekitar tahun 2013 di pertengahan tahun 2012 di akhir tahun, maafkan saya. Dan saya diucapkan kepada cawangan Ikram Miswak, cawangan Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Bila panji Islam dijulang, insan sejagat terlindung di bawah lembayung arasy-Mu, rahmah yang agung. Anugerah tokoh siswa Ikram Miswak, dan tidak lain tidak bukan pemenangnya ialah Muhammad Fikri bin Ahmad. Pemenang anugerah tokoh siswi Ikram Miswak, pemenangnya ialah Ukhti Muna Mazidah binti Zamir. Perhimpunnya kita pada hari ini bukan kerana anugerah, bukan juga kerana pangkat. Perhimpunan kita pada hari ini adalah pada 3 sebab. Sebab yang pertama, wajah-wajah muda, wajah-wajah ceria yang di hadapan anak ini adalah manusia-manusia agung di sisi Allah SWT kerana menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita berhimpun di sini pada hari ini kerana tujuan kita jelas dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain daripada menuju kepada akhirat. Dan tujuan kita di akhirat kelak adalah untuk hidup di sisi Allah SWT di syurga yang dijanjikan. Ikhwan dan akhwat yang nak kasih kerana Allah SWT, kita juga berhimpun pada hari ini kerana kita semua memahami dan meyakini bahawasanya syahadah yang kita ucapkan di dalam solat pada setiap hari itu ada tuntutannya. Itu yang kita panggil sebagai syahadatul haq. Dan berhimpunnya kita pada hari ini, daripada nafas yang nak kasih kerana Allah SWT, perhimpunan ini bersifat amal Islami. Kita tidak berhimpun untuk sama-sama melihat ataupun menilai apakah yang telah dilakukan oleh pertubuhan, pergerakan ataupun ideologi yang lain. Tetapi kita berhimpun pada hari ini adalah untuk menilai amal kita, amal yang sudah kita laksanakan sepanjang tahun 2013 dan tahun 2014. Presiden Marwan bin Abdullah. Tidak pergi lebih jauh. Untuk pergi lebih jauh, tanzim kita mesti lebih kemas, tanzim kita mesti ada lebih baul.
untuk kita pergi jauh, untuk kita mendapatkan fiqh masyarakat. Ya. Untuk mendapatkan fiqh masyarakat, kita tak boleh Tazim ala najdah kan? Tak boleh. Kena ada izah dia. Kerana itu kita ini benda yang kita lalui ya. Al-mautu fi sabilillah.